Alhamdulillah, jadi selepas saya menyertai Miracle Woman, di rumah saya memang sangat-sangat bahagia insya-Allah, kerana saya berdepan dengan kerenah-kerenah anak saya yang manja ni dengan penuh kesyukuran, dengan rasa lebih banyak memberi kasih sayang kepada keluarga. Memang seharusnya saya memang sangat sayang diri saya sendiri kerana wanita yang terpilih. Memang miracle itu berlaku di rumah, kerana apabila saya dapat mengatasi gap yang saya dapat kenal pasti dalam Miracle Woman, jadi saya boleh bergerak dan juga boleh melangkah dengan lebih yakin, semangat, memberi kasih sayang kepada semua anak-anak dan orang di sekeliling saya. Alhamdulillah, berkatnya saya dapat menguruskan keluarga dengan lebih baik, dan bila saya melangkah ke tempat kerja, di sekolah saya dapat menghadapi kawan-kawan dengan senyuman, insya-Allah memberi sesuatu perkara yang baiklah kepada yang lain. So kepada wanita-wanita di luar sana yang sama dengan saya, menguruskan anak-anak, struggle, nak sayang diri kita, nak sayang keluarga, nak jaga diri kita, nak jaga keluarga, come forward. Let Miracle Woman find the gap inside you, and kita akan fix dan kita akan perbaiki dan kita akan melalui hari-hari yang indah insya-Allah till jannah. That's all.